kita nak cuba bersama dengan sebuah parti. Jujur saya bagi tahu, seperti yang semua orang dah tahu. Tapi akhirnya setelah kita tengok agenda, ada sedikit pertembungan, ada tekanan daripada kerajaan sikit dah terbobar. Kita kata tak boleh. Parti ini mesti parti yang meraihkan semua orang dalam Malaysia. Maka kita buat keputusan, insya-Allah bulan lepas kita buat keputusan, hujung bulan lepas ke awal minggu ni. Akhirnya kita telah berjaya. Saudara, saya cuma boleh bagi tahu tahap macam ni lah. Parti dah ada, nama dah ada, perlembagaan dah lulus dan kita bersedia untuk kapal kita turun ke lautan dan kita akan belah lautan ini. Engagement, parti gabungan, apa semua dah siap. Tapi parti ni kat atas je pun, kalau 19 ahli parlimen, 20 lebih kat 30 adun, dia tak jadi apa. Kalau kita di bawah ini tidak membuka pintu, tidak bersama untuk membina kekuatan. Kerana itu kita kena di bawah juga, sesuai dengan nama-nama besar yang akan masuk untuk membuka kekuatan. Tapi saudara, kita akan ada sebuah parti yang perlembagaan parti ini tidak pernah dipakai oleh mana-mana parti dalam Malaysia. Parti ini akan reflect kepada perlembagaan negara. Parti ini akan memberi ruang kepada semua orang untuk menjadi pemimpin. In this party, satu undi bukan Melayu sama dengan satu undi orang Melayu. Orang tanya kita, oh mati racial. Tak, kita parti Malaysia. Kita ada pemimpin mesti wajib orang yang majoriti berdasarkan jaminan perlembagaan 153. We will stated there. Keberanian kita pergi tengok parti-parti lain, ada tulis tak dalam pada. Kita berani menulis. Kerana itu, orang bukan Melayu, semua ada tempat. Jangan takut. Pengalaman saya semenjak 98, saya merasakan malam yang kita lalu ini tidak lama. Siang sudah nak sampai. Tetapi hanya yang istiqamah, yang tetap hati dia berada, kita boleh sampai dan nampak itu fajar siang cantik dan kita akan melihat fajar kemenangan mengembalikan semula Malaysia dan Negeri Sembilan ini pada tracknya yang betul.